sejahtera. Saya Nur Hasya Abdul Rahim daripada Universiti Pendidikan Sultan Idris dalam bidang pendidikan Islam semester 4. Pada hari ini saya akan menjalankan satu sesi temu bual bersama seorang rakan yang bukan beragama Islam. Temu bual ini bertujuan untuk memahami pandangan beliau tentang kewujudan Tuhan, amalan agama yang diamalkan, serta persepsi beliau terhadap Islam dan masyarakat Islam. Pertama sekali, terima kasih kerana sudi untuk meluangkan masa untuk ditemu bual pada pagi ini. Okay. Boleh minta awak memperkenalkan diri secara ringkas, nama, umur, asal mana dan agama apa? Okay, hai, nama saya Michelle Adrian dan saya berumur 23 tahun dan saya beragama Kristian dan dalam komuniti Seventh-day Adventist SDA dan saya berasal dari Sabah. Berasal dari Sabah. Sekarang awak belajar di UPSI. Ya, saya belajar di UPSI. Bidang apa awak ambil? Saya dalam bidang ISMP Pengurusan Perniagaan. Okey, kita pergi kepada soalan yang pertama iaitu tentang kepercayaan terhadap kewujudan Tuhan. Okey, sebagai seorang penganut agama Kristian, betul? Betul. Okey, adakah awak percaya kepada kewujudan Tuhan dan kenapa? Yes, saya percaya dengan kewujudan Tuhan sebab Tuhan itu adalah pencipta langit dan bumi serta dia sentiasa mengasihi dan membimbing semua kehidupan manusia di dunia ini. Kepercayaan ini juga diasaskan pada ajaran Alkitab yang menjadi panduan hidup saya. Okey, untuk soalan seterusnya, boleh awak ceritakan sikit sejauh mana awak mengamalkan ajaran agama Kristian yang awak anuti ni? Maksudnya Okey. kalau macam Kristian ni macam mana mereka amalkan kehidupan mereka? Kira mereka pergi beribadah tu macam mana? Boleh awak ceritakan sikit? Kalau saya disebabkan saya selalu pergi gereja hari Sabtu, jadi saya sentiasa berusaha untuk datang ke gereja pada hari Sabtu. Selain itu, sebelum saya membuat kerja atau melakukan sebarang assignment, saya akan cuba untuk membaca Alkitab, Bible, sebelum membuatkan sesuatu assignment lah supaya, dan saya juga berdoa sebelum tidur, makan gitu. Dan saya juga menjaga gaya hidup sehat seperti saya tidak boleh makan seafood, tidak boleh makan makanan yang terlarang seperti babi, tidak minum kopi gitu. Itu adalah cara saya mengamalkan dalam kehidupan seharian. Itu saja. Saya baru tahu, maksudnya Kristian tak boleh makan babi. Dia macam Kristian ni banyak cabang. Jadi kalau baik untuk Kristian saya tidak makan babi, tidak makan segala seafood. Oh, faham. Saya baru tahu benda ni. Ya, banyak yang baru tahu juga. Tanya kami. Okey. Seterusnya, kita pergi soalan seterusnya. Okey, boleh awak kongsikan sikit apa yang awak tahu tentang agama Islam? Bagi pendapat saya, Islam ni adalah agama yang mempercayai Allah sebagai Tuhan yang Esa. Terus tu umat Islam ni dia selalu menunaikan salat 5 waktu sehari. Dan mereka juga selalu berpuasa pada hari Ramadan. Lepas tu sekiranya dorang mampu, dorang akan menunaikan haji. Selain itu, Islam juga ni dia menekankan akhlak yang baik seperti kejujuran, saling menghormati, dan mereka juga nampak baik. Okey, nampaknya awak tahu serba banyak jugalah tentang Islam ni. Awak ada kenalan yang beragama Islam ke? Banyak, ramai. Kalau macam tu boleh awak ceritakan, boleh awak bagi tahu apa persepsi awak terhadap orang Islam ni? Kalau ikut kawan-kawan awak. Kalau saya nampak kebanyakannya kalau kawan saya yang perempuan, dorang bertudung. Terus saya nampak dorang cantik dan
wah ayunya, alimnya gitu. Dorang macam sebaiklah selalu dorang selalu menjaga adab dorang. Setus mereka amalan mereka berpuasa tuh macam wow, tahanlah dorang berpuasa gitu. Kagum. Terima kasih. Okay. Comel lah awak ni. Okey. Okey, soalan yang terakhir. Okey, pada pandangan awak, apakah yang boleh dilakukan untuk mengeratkan hubungan antara penganut agama Islam dan juga bukan Islam di Malaysia? Saya rasa kita ni perlu saling menghormati antara kepercayaan masing-masing. Lepas tu sentiasa berkomunikasi dengan baik. Oh, macam saya kurang orang tahu pasal yang saya tidak boleh makan itu, tidak boleh makan itu. Jadi selalu sebagai kita dorang terus dorang, terus dorang saling menghormati setianya yang setia dapat makan. Itu macam komunikasi yang baik antara walaupun berbeza agama tapi itu merupakan komunikasi yang baik. Lepas tu dengan sikap toleransi dan sikap saling menghormati, keharmonian masyarakat di walaupun perbezaan agama dapat diperkukuhkan. Itu saja. Terima kasih Michelle kan tadi? Ya, Okey. Okey, terima kasih Michelle atas perkongsian yang sangat baik dan juga bermanfaat. Saya dapat tahu tentang apa pandangan awak terhadap Islam dan saya juga macam baru tahu juga tentang agama Kristian ni. Baru saya tahu ada banyak cabang, ada yang macam ni, ada yang macam tu. Jadi kita masing-masing dapat tahu sesuatu yang baru. betul-betul Okey. saya setuju. Jadi daripada temu bual ni, saya ucapkan terima kasih banyak-banyak sebab awak sudi luangkan masa dan sanggup berkongsi apa yang sebersedikit pendapat awak dan semoga kita punya hubungan antara umat Islam dan juga bukan agama Islam walaupun berbeza agama tapi semoga kita dapat sentiasa saling apa orang kata berbaik, saling bantu-membantu. Betul-betul. Baiklah, saya rasa itu sahaja. Terima kasih Michelle. Okay, thank you. Terima kasih.